Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak masak daging 5 kilo, daging kicap. Maka permulaan ni kita masukkan minyak. Minyak adalah 1 kilo. Kemudian kita masukkan daun pandan. Dan kita masukkan serai 3 batang. Kita masukkan barang tumis. Kita masukkan pudina. Kemudian kita masukkan bawang. Bawang ni adalah 2 kilo. Bawang ni kita bolehlah nak masuk lebih pun tak apa. Bawang ni akan tambahkan kuah dia dan aroma dia. Dalam masakan kita ni tak masuk gula lah. Kita akan masukkan bawang. Kalau bawang lebih, maka manisan bawang ni akan bagi sedap. Bila bawang ni dah sebati dah, maka kita boleh masuklah bawang putih dan halia dalam 160 gram. Bila bawang putih dan halia dah sebati dah, kita boleh masukkan cabai giling. Cabai giling, cabai blend lah dalam 900 gram. Bila dah masuk cabai, kita bagi dia masak sikit lah dalam 5 minit kan. Ini adalah rempah ayam dan daging lah. Yang ni hari ni kita pakai rempah sifah. Rempah sifah ni buatan dari orang Pulau Pinang. Kalau kita nak dapatkan rempah ini, bolehlah tekan beg kuning dalam TikTok. Sekarang kita masukkan rempah 500 gram. Sebab rempah banyak, sebab kita memerlukan kuah lebih. Kemudian kita masukkan 1 liter air. Kita tambah air lagi 1 liter sebab kita memerlukan kuah dia. Dan bila rempah ni kita kena masak bagi pecah minyak lah. Tunggu dia pecah minyak. Garam dalam 20 minit. Bismillah. Kita boleh masukkan garam lah. Garam ni adalah 85 gram. Kuah ni nampak pekat. Maka kita kena tambah air lah. Sebab kita nak kuah lebih, maka kita tambah air. Tadi awal tadi kita masukkan 2 liter air. Kemudian nampak rempah dia pekat, maka kita masukkan lagi 2,5 liter lah. Semua total dia 4,5 liter. Maka lah ni okey lah. Kuah dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Sebab kita buat kuah lebih ni, kita nak bungkus. Kira setiap bungkus tu kita kena ada kuah. Kalau kita makan macam buffet tu, kita boleh pekat sikit. Macam orang yang menjaga, dia kena ada kuah lah. Niaga ni dia nak pakai kuah banyak. Pasal customer dia main, tambah kuah sikit, maka dia kena pakai kuah banyak lah. Sekarang kita masukkan daging lah. Daging ni telah direbus lah. Kuantiti dia adalah 5 kilo. Kita masukkan daging. Sekarang kita masukkan tomato kimball. Tomato kimball soup. Yang ni adalah 425 gram. Kita masukkan semua. Dan yang ni kita masukkan setengah. 425 kita masukkan setengah. Sekarang kita masukkan kicap lah. Kicap ni adalah 180 gram. Kalau tak cukup, kita boleh tambah sikit lah. Kicap pekat. Sekarang bahan semua dah masuk dah. Semua kicap semua dah siap dah. Cuma kita kena tunggu, bagi api slow, bagi dia pelan sikit, bagi dia daging dia empuk. Kita biarkan dalam setengah jam. Dan ni daging dah empuk dah. Kita masukkan daun kari. Dan kita masukkan bawang goreng. Dan ni daging 5 kilo ni dah siap dah. Siap masak dah. Maka untuk pengetahuan, untuk suri-suri rumah lah, yang mana nak masak 1 kilo daging, bolehlah ikut sama. Saya akan jelaskan macam mana nak masak 1 kilo. 1 kilo daging tu kita masukkan rempah 100 gram. Dan bawang masukkan 400 gram. Cabai blend masukkan 180 gram. Kemudian kita boleh ikut lah. Boleh follow dengan resipi ni. Alhamdulillah 1 kilo pun boleh masak. Hari ni menggunakan rempah sifah. Siapa-siapa yang nak beli, bolehlah klik dengan kotak kuning tu. Rempah ni untuk ayam, kita masak daging pun bolehlah. Rempah ni adalah keluaran anak jati Pulau Pinang. Maka bolehlah kita sokong dia dan beli barangan dia. Maka saya harap semua akan follow dan share dengan saya lah untuk resipi yang lain akan datang.